Dia boleh pilih. Anak tu mana tu bagi. Okey, bandar dulu. Peti. Ha? Peti. Peti berapa tadi? 3. Peti 3. Okey, papa pula. Okey, papa kalah. Yang dia jalan dulu. Okey. So, Kait apa tu? pakai scarecrow. Ada dulu. Okey, go. Ni peti. Peti. Boleh apa buka kad. Sini, bawa baca kan boleh? Ni cupboard. Ni blaster. So, yang ini dia attack darab 2. Pemilik kad ini dan serang. So, dia boleh serang. Okay, ni tak bawah. So, Aiden punya yang apa tuliskan dulu ni nyawang Aiden 250. Apa punya nyawang kat sini 150. So, Aiden punya attack 50. Darab 2 jadi 100 lah. So, serang papa. Yang papa jadi 50 sahaja. Okay. Papa. Mewah. Merah. Basuh apa? Papa serang juga. So papa punya attack 150. Serang jadi 100. Okay, ada pula. Jangan pula anda kenal. Ada soal. Ada Soal. soal ni. Attack tambah 50 pada pemilik kad ni dan serang sekali serangan. So Aiden jadi 100. So kalau Aiden serang papa jadi kosong papa. So Aiden menang. Okay, so papa kita zone kalah. Kosong. Haha. Okay, silakan. Mau peka set. Baca. Apa punya? Just mau. Rojak. Rojak. Rojak ke rojak? Rojek. Rojak. Okey. Dia jangan dulu. Peti. Okey, baiklah. Mereka kuda. Bukan kuda. So kad ni HP tambah 100 kepada pemilik kad ni. Tambah nyawa dia. Masukkan bawah sekali. So, nyawa Aiden daripada 300 jadi 400 nyawa Aiden. Nyawa papa 200. Okey. Boleh. Papa serang, papa serang Aiden. So, nyawa Aiden jadi 300. Dia pula. Ada soal. Apa? Pusing semula. Pemilik kad ini membuat pusingan semula, betul? Serang. Dia serang 100. Jadi 100 nyawa. Kilat. Dapat guna kuasa. Dia buang satu kad kuasa paling atas dari deck lawan. So buang satu kad kuasa dia, letak kat bawah. Letak kat dia bawah. Mereka belas tu pink. Okey. Set. Aiden pula. Dah. Kilat. Okey. Aiden boleh pilih dia nak serang ke, nak kilat ke, nak ni tengok sikit. Kat ni sekejap. Kita zoom sikit. Dia boleh pilih. Anak tu bagi anak Tapi pilih. kalau Aiden serang papa mati terus lah. Ni lah. Tanda soal. So Aiden boleh baling sekali lagi dadu. Kan? Go. Dia baling sekali lagi dadu. Okey, peti. Peti lagi. Okey. Ni kat ABC. Ni apa ni? Tukar kad lawan yang sedang dimainkan dengan kad yang di zon kalah dan serang. So papa tukar kat sini. Tukar yang ini. Lepas tu Aiden serang papa. So nyawa papa jadi 150. So Aiden serang jadi 50. Okey. Kilat. Kuasa, kad kuasa. Kad kuasa apa? Kembalikan HP dia penuh. So jadi nyawa papa 50 tadi jadi 150 balik. Okey, silakan Aiden. Tu soal.
Jalan lagi. Lagi. Ja- Merah. serang. So dia serang papa jadi 50. Nyawa papa. Okay. Papa serang Aiden. Papa ni serangan 150. Nyawa Aiden jadi 150. Kilat ambil. Buat 2 kali pusingan lagi. Buat pusing ada dengan kali kedua. Tengok dulu kad tu. Papa tengok. Ni? Sekejap. Zoom sikit kat kamera. So kena buat pusingan dan sekali lagi. Okay. Jauh betul balik kat sini je. So ada serang. So serang, apa mati lah. Kosong. Okay, dia menang. Hai. Ini adalah pertarungan antara Amato dengan robot jahat. Kan? Dragon. Ya lama. Dragon dah keluar. Okay, dia jalan dah. Kilat. Betul. Kuasa tak? Kuasa. Kuasa. Dia kabut dah lagi. Apa kuasa dia? Attack darab 2 dia. Pemilikan ni serang. Attack darab 2. So attack Aiden 200. So nyawa apa? 350. Attack darab 200 jadi 150. Attack punya Aiden punya nyawa 150 kan. Okay, apa pula? Guna attack kat lawan untuk serang. Guna attack kat lawan untuk serang. So Alamak, apa guna attack attack Aiden. Adin 150. Tahu tak ni? Ni 100. Yang ni 150 nyawa. 100. So 150. Aiden punya nyawa tinggal 50. Go Aiden. Aiden serang. Papa pun nyawa tinggal 50. Okay. Dah. Attack tambah 50 pada pemilik kad ini dan serang berkesan sepanjang pusingan. Oh, so papa dia punya ni kekal tambah 50. So papa attack Aiden 100 jadi kosong. Papa menang. Yeay, menang 1. Adin jadi kosong. Okay. Baik. Ada soal. Saya ada soal. Ninja merah. Okay. Ada soal. Serang. Dia serang kejap. Itulah. Kita pada dulu. So Aiden punya nyawa 350, kau nyawa 250. Aiden serang kan? Yang attack Aiden 100 so jadi 150. Alamak. Tereng. HP tambah 50. Pada pemilik kad ini dan serang. Oh, papa boleh serang juga. So nyawa papa jadi 200. Itu papa serang. Serang papa 100. Nyawa Aiden jadi 250. Okay, go. Ada soal. Okey, dia putih. Okey. Mereka kuda. Adin cakap. HP tambah. HP tambah 100. Pemilik kad ini dah serang. Ya ke? Ada serang ke? Kita tengok dulu. Yang ni HP tambah 100 je. Paling satu pada pemilik kad ni. So masukkan balik ke bawah. Sekejap. So tambah 100. So nyawa Aiden jadi 350 balik. Banyak balik nyawa Aiden. Kau serang Aiden. Nyawa Aiden jadi 250. Okay, Aiden Tidak. Okey, yang ini. Ni adalah attack tambah 100 pada pemilik kad ini dan serang hanya sekali. So attack Aiden jadi 200. Papa mati. Aduh, kalah lagi. Okey. Aiden dah berapa menang? 3. Siapa dapat 5 dia menang. Okay, jalan. Mega Concho. Adin mereka base. Mega Mato Mood Beast. Mereka matu bis. Okay, go, jalan. Okay,
Okay. Wah, I boleh pilih. Dia boleh pilih. Pak tunjuk. Dia boleh pilih dia nak pakai apa. So dia nak pakai apa? Nak serang papa ke? Dia nak pilih serang. Nak pilih serang. Okay. Attack Eden berapa? 100 Attack Eden 100. Ada kat yang boleh pilih. 200. Eden 250. Okay, papa pula. Nah. Masuk bawah deck. Bapa subang Adin. Papa serang Eden. So nyawa Eden jadi 150. Okay. So Eden serang. Subang. Jadi 100. Haha. Kad kuasa. Ni kuasa ni dah habis lah. Kuasa. Alah. Apa? HP tolak 100 pada pemilik kad ni dah seram. Nyawa papa tolak 100. So kalau nyawa papa tolak 100, papa kalah lah. Kalah sendiri. Kalah sendiri. Apalah kad. Macam mana ni? Papa menang. Papa Jom. menang. Terakhir. Scarecrow lawan Mecha Snake. Nah. Ada soal. Dan soal dia ni apa kejap? Tengok. Apa dia cakap? Dia cakap attack darab 3 pada pemilik kad ni dan serang. So Eden boleh serang papa. Darab 3 maksudnya attack Eden jadi 150. Banyak ni. So nyawa papa 300 jadi 150. Dia punya nyawa 100 ya. Okey, papa pula. Kad kuasa. Ya. Buang satu kad kuasa paling atas dari deck lawan. Buang satu kad kuasa Eden letak bawah. Dah. Okey. Nah, dia jalan. Kad kuasa. Okay, buat lagi satu. Hilang lagi. Aduh, yang bawah lagi. Kad kuasa lagi. Ni apa? Tambah attack kan? Attack darab 2 dan serang. So jadi 100, nyawa papa jadi 50 je. Alamak. Dah, apa? Peti bawah sana. Alamak. Kembalikan nyawa jadi penuh. Nak tengok dah tu. So papa punya nyawa naik balik 300. Okey. Dia jalan. Cek dia ya. Tak jadi darab 2 kan? Attack dari lawak 3. Darab 3 betul. Sorry silap. So nyawa papa jadi 150 balik. Ayo, susahnya lawan dia ni. Okey. Yes, papa serang. Mana bok? Nyawa dia jadi 50 je tinggal. Alamak, sikitnya Adin. Dia serang. Nyawa papa jadi 100. Kad kuasa. Ya. Guna attack kat lawan untuk serang. Guna attack kalau orang untuk sawak pun. So papa serang dia. Yeay, papa menang. Teng. Kau pasang. Okay. Naik kabut. Kabut dah keluar. Gusa. Nah, jalan. Ada naik kabut. Apa ni? Efek ini HP tambah 50. Oh, HP tambah 50 betul? Ambilkan ni. So Eden punya nyawa 250. 250 campur 50 jadi 300 nyawa Eden. Nyawa papa ada 150 je. Okay. Bismillah. Ayo, dah soal. HP tambah 50. Kat ini dah serang. Hanya sekali saja. Wah, papa dapat tambah HP. And then dapat serang juga. Okay. So nyawa papa jadi 200. Lepas tu papa serang Eden. Oh, Eden jadi 150. Come on Eden. Eden ni satu menang. Okay. Kuasa tak kuasa. Okay, efek kat ni
SP tambah 100. SP tambah 100. Okay, tak apa. 250. Naik balik yang Aiden. Okay, apa pula? Serang. Apa serang Aiden? So, jadi 100 saja. Yang Aiden kena 100 je Aiden. Mak, ada mana ni? Select lagi. Attack tambah 100. Tambah 100. Mana? Attack tambah 100. So, maksudnya jadi 200. Aiden serang Papa. Papa kalah. Aiden menang 5 kad. 1, 2, 3, 4, 5. Tahniah.